Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, cikgu akan sampaikan beberapa pesanan apa yang perlu kamu kuasai atau fahami. Pertama, istilah. Contohnya macam jahiliah, tamadun, konsep ummah, piagam Madinah, institusi khalifah, jizyah, kharaj, negara bangsa dan lain-lain. Yang kedua, tugasan soalan. Contohnya bincangkan, galurkan, analisiskan sejauh manakah, ulaskan pernyataan tersebut dan lain-lain. Yang ketiga, kehendak soalan. Respon yang relevan. Aspek politik, ekonomi, sosial, pembaharuan, faktor dalaman, faktor luaran dan lain-lain. Yang keempat, skop soalan. Abad keberapa, lokasi di mana, tokoh apa, sumbangan apa dan lain-lain. Dan yang kelima adalah ta'qul. Aplikasikan 5W dan 1H atau respon idea sendiri bagi mengukuhkan jawapan. Semoga panduan ini dapat membantu kamu menjawab soalan. Terima kasih.